Doktor, komunikasi ni pada orang ramai adalah tulang belakang lah, ataupun kunci kepada sesebuah kekeluargaan ataupun apa-apa hubungan antara ibu bapa dan anak, antara pasangan. Jadi soalan saya, bagaimana kita nak atasi masalah komunikasi dalam keluarga ni? Okay. Saya rasa parents kena mula dulu. Parents. Sebab anak-anak ni dia memang ada masalah berkomunikasi dengan parents. Tapi parents kita tak ada masalah nak bercakap. It's just that anak yang tak nak bercakap dengan kita. Jadi bagi saya, usaha parents kena lebih. Parents kena rajin bertanya, "Ma, macam mana? Apa buat hari ni?" Benda tu nampak macam klise kan, soalan-soalan biasa. Tapi kena tanya. Kita kena tahu apa anak kita buat. Kena bagi anak bercerita. Lepas tu bila anak bercakap tu, kalau boleh kita jangan judgemental sangatlah. Kita kena banyak mendengar supaya anak rasa selesa untuk bercakap dengan kita. Tapi memang parents kena mula dulu. Kita tak boleh expect anak yang akan tegur kita dulu, cakap dengan kita. Tidak, anak memang parents tak cakap dengan kita, kita diam je lah. Mak tak tanya pun, macam tu kan. Ayah tak tanya pun. So memang parents kena mula dulu. Jadi kunci dia adalah pada ibu bapa tu sendiri dalam komunikasi rumah tangga dan kekeluargaan, doktor? Okey.